Di padang mahsyar, setiap orang dipanggil seorang demi seorang. Allah panggil, dia pun datang. Tidak ada perantaraan kita ketika itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada malaikat yang bantu kita. Kita sendiri yang akan berurusan dengan Allah pada hari itu, membawa buku amalan kita yang syarat dengan ribuan dosa besar, berdiri dalam keadaan tunduk kepala. Takut kita. Tiba-tiba tuan-tuan, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, apabila dia dipanggil ke hadapan, dalam keadaan dia tunduk kepala dia, buku amalan dia dah dibuka di depan dia. Ketika nak ditimbang sejam demi sejam apa yang dia lakukan, seminit demi seminit apa yang dia lakukan di dunia, tiba-tiba ada orang yang bercakap bagi pihak dia. Dua orang itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi peguam bela kepada mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran. Kita ada masa ni, kita yang ada nyawa lagi ni, pegang Al-Quran, renung Al-Quran, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penenang hati kami, jadikanlah Al-Quran ini penghibur masa kami, jadikanlah Al-Quran ini pendamping kami pada setiap masa, ya Allah. InsyaAllah Allah campak dalam hati kita, kita cinta Quran, setiap hari kita pegang Quran. Tuan-tuan bayangkan, tengok surah Al-Baqarah dan Ali Imran berhujjah di hadapan Allah, mempertahankan tuan mereka yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan tak mau lagi. Ni rahsia ni, rahsia Nabi beritahu. Tadi dia dalam barzakh, surah Al-Mulk. Ni di padang mahsyar, kita dalam keadaan tunduk, tiba-tiba ada orang mempertahankan kita, kita pun angkat kepala kita, kita tengok Al-Baqarah dan Ali Imran sedang berhujjah di hadapan Allah. Alhamdulillah, tak perlu cakap. Kata Rasulullah, sehingga habis buku amalan yang ditulis, Al-Baqarah dan Ali Imran masih mempertahankan kita sampai habis. Tak mau lagi tuan. Allahu Akbar.